Hello guys, siapa yang ada plan nak pergi bercuti ataupun nak travel hujung tahun ni ataupun tahun depan, aku ada diskaun eksklusif untuk korang semua. Korang boleh book guna Agoda dan jangan lupa guna kod aku, Agoda Escape, untuk dapat 10% diskaun. Jom aku tunjuk step by step cara nak guna. Step pertama, buka apps Agoda, tekan bahagian deals ataupun kupon kat bawah ni, sebab sini tempat kita akan masukkan kod diskaun nanti. Step kedua, masukkan kod Agoda Escape. Pastikan korang redeem dulu sebelum buat tambahan supaya diskaun tu aktif masa check out nanti. Step ketiga, pilih hotel yang korang nak. Step keempat, sebelum bayar, apply semula kod Agoda Escape dekat bahagian promo code. Nampak tu, harga terus jatuh. Siap boleh guna balik untuk tempahan seterusnya. And yang paling best, kod ni sah untuk 5 kali penggunaan. Lepas setiap booking, korang boleh guna balik kod yang sama untuk jimat lagi. So, kalau korang tengah plan next trip, jangan lupa book dekat Agoda, guna kod Agoda Escape, and korang boleh bercuti dengan tenang. Oh, kalau korang semua tertanya-tanya, aku pakai kamera apa bila aku travel? Aku pakai kamera ni. So, klik kat situ, korang boleh beli. So, tengok bilik kita orang besar.